الحمد لله حمد الحامدين وحمد الشاكرين وحمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البدر الدجى والسراج المنير اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وإمامنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فقد فاز المتقون. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Carilah bekalan, sebaik-baik bekalan itu ialah bertakwa kepada Allah. Maka sesungguhnya berjaya dan selamat mereka yang bertakwa kepada Allah. Seterusnya marilah kita mendengar firman Allah Ta'ala dan memahaminya dengan sungguh-sungguh. Qul li ibadiyalladzina amanu yuqimus salah wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah min qabla an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khilal. Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa anzala minas samaa'i maa'an wa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi wa sakhkhara lakumul anhar wa sakhkhara lakumus shamsa wal qamara da'ibain وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. Katakanlah wahai Muhammad SAW kepada hamba-hambaku yang beriman, kamu dirikan sembahyang, belanjakan daripada apa yang kami rezekikan kepadamu secara sembunyi dan berterangan sebelum tiba kepadamu hari kiamat yang tidak ada jual beli, tidak ada seabahan lagi. Allah yang menjadikan kepada kamu segala langit dan bumi, menurunkan daripadanya akan air hujan, keluar daripadanya buah-buahan yang menjadi rezeki kepada kamu, dan menciptakan untuk kamu dapat menguasai, melayarkan kapal dan perahu di tengah lautan dengan perintahnya. Menciptakan untuk kamu sungai-sungai, menciptakan untuk kamu matahari dan bulan beredar di kawasan yang ditetapkan, menciptakan untuk kamu siang dan malam, dan mengurniakan kamu apa saja yang kamu perlukan, yang kamu minta. Dan jika sekiranya kamu hitung nikmat Allah, nescaya kamu tidak dapat menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim,
lagi sangat kafir, sangat kufur. Ayat yang bermakna yang besar kepada kita betapa seluruh kehidupan kita adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Bermula daripada diri kita sendiri yang dijadikan bumi tempat kita berpijak, langit kita bernaung di bawahnya. Semuanya rezeki kehidupan kita di alam dunia dan segala kemudahannya adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib bersyukur pada nikmat Allah yang tidak terhingga itu, sekadar mengenal Dia adalah Tuhan yang satu, tak ada Tuhan yang lain daripadanya. Dengan kita melakukan ibadat yang diwajibkan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, mendirikan sembahyang sedikit masa daripada kita, menunaikan zakat sedikit harta disumbangkan, dan sedekah nafkah yang wajib dan sunat, sama ada secara sembunyi atau terangan, menyatakan syukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengurniakan rezeki. Kita tak boleh hidup di alam dunia tanpa rezeki daripada Allah, tanpa kurniaan daripadanya. Setiap denyut nadi kita, degup jantung kita adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala makanan dan minuman pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, yang menurunkan hujan dari langit, keluar daripada buah-buahan dan biji-bijian yang jadi makan air minuman kita, sungai dan laut yang ada di dalamnya rezeki dan perhiasan untuk kita. Dikurniakan kemampuan melayarkan kapal yang besar dan perahu mencari rezeki, boleh bergerak dan berjalan di atas air yang lembek dengan kurnia Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak kurnia Allah itu. Allah tidak berhajat kepada manusia, manusia berhajat kepada Allah. Wa idh qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha ghaniyyun hamid. Nabi Musa berkata kepada kaumnya, jika sekiranya seluruh kamu yang ada di bumi ini kufur melawan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala maha kaya lagi maha terpuji. Sekiranya seluruh makhluk ini derhaka melawan Allah Ta'ala, tidak kurang kekuasaan Allah Ta'ala. Sekiranya manusia meminta daripada Allah sejak Adam sehingga hari kiamat, sejak jin yang pertama dan yang akhir, segala pohon dan binatang meminta kepada Allah, Allah beri kepada semuanya rezeki dan kurnianya, tak mengurangkan apa yang ada pada Allah, laksana menyelup jarum dalam lautan yang luas. Itulah kekuasaan Allah. Allah hanya meminta kita bersyukur kepadanya dengan beribadat, mengaku tidak ada Tuhan yang lain melainkan Allah sahaja, mengurniakan sumbangan harta sedikit sahaja, bukan banyak, menolong sesama kita, bukan untuk menolong Allah Ta'ala. Allah Ta'ala maha berkuasa, menolong sesama kita. Tetapi kebanyakan manusia itu sangat zalim lagi sangat kufur, melawan Allah Subhanahu wa taala, tidak syukur pada nikmat Allah Ta'ala. Yang paling celaka ialah mereka yang melantik Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah, menyembah Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah, mengadakan peraturan sendiri dalam perkara yang tidak diizin oleh Allah SWT, yang merosakkan diri sendiri. Itulah perangai kebanyakan manusia, malaikat mereka yang beriman. Allah Ta'ala menyeru kepada mereka yang beriman supaya mendirikan sembahyang, menunaikan kewajipan harta, menandakan kesyukuran kepada Allah, menegakkan agamanya di atas muka bumi ini. Kerana kebesaran kurnia Allah itu, maka Nabi kita Muhammad SAW berdoa, Allahumma ja'alni syakura, Allahumma ja'alni sabura. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku orang yang paling syukur, dan jadilah aku orang yang paling sabar. Barakallahu lakum fil kitab was sunnah,
أسأل الله لي ولكم والمسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم. آمين آمين يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم ونستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وإمامنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwanya, dan jangan kamu mati melainkan dalam keadaan kamu menjadi orang-orang Islam. Marilah kita menghisap diri masing-masing sejauh mana kita ikut ajaran Islam itu sebelum kita dibicarakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita pertahankan Islam dalam diri kita, keluarga kita, negara dan tanah air kita. Hanya Islam yang menyelamatkan kita daripada dunia sehingga akhirat. Semua yang lain daripada Islam sesat, menyesatkan, menyebabkan celaka di dunia dan neraka di hari akhirat. Islam adalah nikmat yang paling besar. Mari kita nyatakan syukur pada nikmat ini dengan tidak lupa berselawat kepada Nabi yang membawa Islam kepada kita kerana perintah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu dan ucap salamlah kamu ke atasnya dengan sesungguh-sungguhnya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya marrah sallallahu alaihi biha ashra." Sesiapa yang berselawat ke atasku satu selawat, nescaya Allah berselawat ke atasnya 10 selawat. Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والدعاة والمجاهدين والمظلومين والمستضعفين. اللهم انصر على من عادانا من الكفار والمنافقين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وسلطاننا. اللهم وفق أمورنا. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.